Tangan dia ni power kan. Boleh. Ni kita punya brother Syafiq. Saya tak panggil Syafiq lah, tapi Syafiq lah nama dia. Kawan saya yang memang kalau bab-bab kerja wiring ni dalam kedai atas ni memang dia je yang pegang. Dia kemas, kerja dia bersih, semualah dia boleh buat. Nak buat wiring boleh, nak welder boleh. Banyak dalam kedai atas ni semua atas tangan dia. Dia macam tangan dia ni power. Anugerah. Saya nak beritahu juga kedai kita akan supply vendor-vendor kita punya elektrik, vendor-vendor kita punya air kan. Kita bagi sewaan dia tu, nanti kita bincang. Siapa-siapa yang nak masuk jadi vendor kedai harta boleh datang sini, boleh roger kat nombor kita. Lepas tu bincang dengan kita punya management untuk dapatkan tempat nak letak vendor. Selain daripada vendor yang ada kat sini, contoh ni Sati, boleh lagi kita boleh masuk lagi 3 4 kita boleh masuk kat sini. Dekat sini pun kita boleh masuk juga. Sini. Jom. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.